Bayangkanlah sebuah sungai yang dah mengalir beribu-ribu tahun, jadi saksi bisu lahir dan runtuhnya peradaban besar dunia, tiba-tiba makin lama makin hilang. Bukan sekadar bencana alam biasa, korang tahu tak? Di sebalik tanah yang retak dan dasar sungai yang kering kontang ni, ada satu rahsia besar yang mula terbongkar. Ada satu nubuat kuno yang disampaikan 1400 tahun lepas, sekarang ni jadi bualan hangat kat dalam mamal sains dengan kat mimbar-mimbar agama. Rasulullah SAW dulu pernah pesan, kiamat takkan berlaku sampai sungai Eufrat kering dan menyingkapkan satu gunung emas. Persoalannya sekarang, apa yang para pengembara nampak dan yang terekam kat lensa satelit hari ni, adakah itu bukti masa tu dah sampai? Hari ni kita bukan setakat nak tengok data je, tapi kita nak selami lagi dalam tentang bandar kuno yang tiba-tiba muncul dari dasar air, tentang suara-suara misterius dari bawah tanah, dan kenapa pemimpin dunia mula pandang kawasan ni dengan cara yang lain macam. Betul ke emas tu dah nampak? Atau sebenarnya emas yang dimaksudkan tu jauh lagi bahaya daripada sekadar logam mulia? Selamat datang aku ucapkan kepada korang semua untuk ikuti investigasi mendalam kita hari ni. Bersiap sedialah sebab apa yang korang bakal tengok ni mungkin akan ubah cara pandang korang terhadap akhir zaman sampai bila-bila. Sebelum kita melangkah jauh lagi, cuba korang tulis kat ruangan komen bawah tu, pada pandangan korang fenomena ni sekadar peringatan atau siklus alam biasa? Jom kita bincang. Kita mulakan perjalanan ni dari satu titik koordinat yang sekarang ni jadi tumpuan intelijen dunia. Sungai Eufrat ni bukan calang-calang sungai, dia nadi kehidupan untuk jutaan manusia. Tapi sekarang ni, nadi tu macam dah nak berhenti berdenyut. Bibi sendiri ada buat laporan yang kekeringan kat sini adalah yang paling teruk dalam tempoh 70 tahun kebelakangan ni. Tapi untuk orang yang ada pegangan, benda ni bukan sekadar statistik kosong. Kenapa air tu surut dengan begitu laju sekali? Dan apa sebenarnya yang disembunyikan dekat sebalik bendungan gergasi kat hulu sana? Cuba korang dengar betul-betul, sebab lepas ni kita akan bedah satu persatu naskah nubuat ni yang makin lama makin menjadi kenyataan di depan mata kita sendiri. Korang pernah dengar tak pasal Sungai Furat? Dulu sungai inilah yang jadi nadi hidup ibarat Taman Eden, mengalir jauh 2,800 km merentas Turki, masuk Syria sampailah ke Iraq. Tapi sekarang ni, sedih sungguh. Nadi peradaban dunia ni macam tengah tunggu masa je nak bernafas untuk kali terakhir. Air yang dulunya melimpah ruah sekarang dah surut teruk sampai ke tahap yang tak masuk akal. Data dari satelit NASA sendiri dah dedahkan satu hakikat yang meremangkan bulu roma. Kawasan lembangan Sungai Tigris dan Furat ni hilang panan air tawar lagi laju dari mana-mana tempat kat atas muka bumi ni. Bayangkanlah, sejak tahun 2003 je, lebih 144 km kubik air dah lesap. Benda tu ibarat saiz seluruh laut mati yang tiba-tiba meruap naik ke langit macam tu je. Cuba korang tengok empangan Ataturk kat Turki tu. Memanglah nampak gah raksasa konkret tegak berdiri, tapi kat sebalik tu ada ketegangan geopolitik yang tengah panas mendidih. Air sekarang ni dah bertukar jadi senjata baru. Bila hulu dah kena sekat, yang kat hilir sah-sah lah akan mati kehausan. Dan kat sinilah misteri tu makin menebal. Orang tempatan kat Anbar dengan Karbala sekarang ni boleh selamba jalan kaki je merentas dasar sungai yang dulunya cuma kapal besar je boleh lalu. Diorang mula jumpa benda-benda yang sepatutnya terkubur terus. Penemuan ni buat kita semua tertanya-tanya, ni betul-betul krisis perubahan iklim semata-mata ataupun ada tangan gaib yang tengah kosongkan sungai ni untuk set up satu pentas ramalan purba yang kita semua gerun nak hadap? Pakar hidrologi ada bagi amaran, kalau trend macam ni berterusan, Sungai Furat boleh kering kontang sepenuhnya menjelang tahun 2040. Tapi bila tengok realiti kat sana, proses ni jadi jauh lebih laju. Macam alam semesta ni tengah kelam kabut nak tunjukkan apa sebenarnya yang tersembunyi kat bawah dasar sungai tu. Bagi orang yang skeptik, diorang mungkin nampak ni sekadar krisis ekologi biasa. Tapi bagi mereka yang faham tanda-tanda, ini adalah satu countdown atau hitung mundur. Hitung mundur ke arah satu penemuan yang bakal gegarkan ekonomi dengan kestabilan satu dunia. Korang cuba fikir sejenak, apa agaknya yang akan jadi kalau air tu betul-betul habis dan esok pagi bila korang bangun, nampak gunung emas tu terpacul kat situ. Bayangkan beribu-ribu umat manusia berpusu-pusu bawa peralatan, main sikut-sikut, malah sanggup hunus senjata dan bunah satu sama lain demi nak bolet benda yang sejarah dah janjikan ni. Korang kena persiapkan diri dari sekarang. Sebab apa? Sebab 14 abad yang lepas, kat tengah padang pasir Arab sana, Rasulullah SAW dah keluarkan satu pesanan yang bagi koordinat paling tepat pasal bencana dan kekayaan ni. Baginda bersabda yang masanya hampir tiba, di mana Sungai Eufrat akan mengering dan menyingkapkan sebuah gunung emas.
Pesanan ni bukan amaran cuaca biasa tau. Ni amaran keras pasal fitnah atau ujian paling besar yang bakal hempap umat manusia. Nabi SAW sambung lagi pesanannya. Kalau siapa-siapa antara kita ada kat sana masa tu, janganlah sesekali ambil walau sikit pun daripada emas tu. Kenapa pula? Mengapa kita dilarang sentuh kekayaan yang dah sah-sah nampak depan mata? Jawapannya ada pada amaran yang seterusnya. Nanti akan meletus satu perang besar-besaran semata-mata nak merebut emas tu. 99 daripada 100 orang akan mati terbunuh dalam pertempuran tu nanti. Yang paling seram, jerat psikologi gunung emas ni buat setiap orang yang turun berlawan tu berfikir, mungkin aku satu-satunya yang akan terselamat. Emas ni wujud bukan untuk makmurkan kita, sebaliknya untuk filter siapa yang iman dia betul-betul padu dan siapa yang rela jadi hamba dunia. Dalam riwayat lain, ada sebut yang sungai ni akan menyingkap simpanan emas. Sesetengah ulama' pun mula terfikir dan bincang, emas ni nanti rupa dia berketul-ketul macam jongkong ke, atau wujud dalam bentuk lain? Bagi kita yang beriman, soalan ni berat weh. Kalau benda ni muncul masa zaman kita hidup sekarang, adakah kita cukup kuat nak palingkan muka? Cuba korang tanya diri korang jujur-jujur. Kalau dunia tengah krisis ekonomi yang teruk, lepas tu ada emas tertimbun depan mata, korang boleh relax je ke atau sanggup patuh larangan Nabi? Misteri pasal gunung emas ni jadi makin mendalam bila kita tengok sejarah. Tak pernah lagi tercatat dalam sejarah tamadun manusia, Sungai Furat ni kering sampai ke dasar macam yang kita nampak sekarang. Jadi, adakah gunung tu nanti memang seketul struktur fizikal yang terkubur? Atau ia cuma metafora untuk penemuan hasil kekayaan mineral baru? Tak kisahlah apa pun bentuk dia nanti, satu benda yang pasti, hilangnya air dari sungai itu adalah anak kunci yang buka pintu ke arah fitnah yang sangat besar ni. Kita sekarang ni tengah berdiri betul-betul kat persimpangan waktu antara sejarah yang dah tertulis dengan masa depan yang tengah rancak berlaku. Tapi percayalah, klimaks cerita ni baru je nak mula. Sebab apa? Sebab kat dasar sungai yang tengah mengering tu, pakar arkeologi rupa-rupanya dah terjumpa benda lain yang tak disangka-sangka langsung. Dengar cerita ni betul-betul korang bayangkan kan? Bila air sungai kat sana surut, dia bukan sekadar tinggalkan lumpur dengan batu-batu kerikil kosong tau. Terus terang cakap, pemandangan tu memang buatkan pakar-pakar sejarah dengan arkeolog terkejut sampai menahan nafas. Dekat beberapa tempat celah negara Suriah dengan Iraq tu, tiba muncul balik runtuhan bandar kuno yang dah tenggelam beribu-ribu tahun lamanya. Paling gempak sekali, ada struktur bentuk bulatan misteri yang orang kampung situ panggil sebagai sisa penjara bawah tanah purba. Bukan calang-calang batu ni, ini memang betul-betul peninggalan peradaban lama yang dah lama gila tertimbus sebelum sejarah moden ni wujud lagi. Cuba korang tengok betul-betul perincian binaan dia, mana nak masuk akal struktur sekental tu boleh tahan bawah tekanan air beratus-ratus tahun lamanya. Bila bandar hantu ni tiba-tiba timbul, mulalah timbul macam spekulasi panas. Kalau bandar besar macam ni pun boleh tersembunyi, bayangkan apa lagi rahsia yang ada menunggu kat tempat paling dalam sungai tu. Orang tempatan ada juga bagi tahu yang diorang jumpa terowongan gelap menyusur ke bawah tanah, tempat yang memang belum pernah disentuh langsung oleh manusia zaman sekarang. Ada pengkaji cakap ni mungkin sebahagian daripada zaman peradaban Sumeria atau Babilonia dulu, sebab dulu kan orang anggap sungai Eufrat ni sebagai sungai suci dewa-dewa diorang. Tapi bagi setengah orang pula, penemuan ni macam petanda tak sedap badan. Nampak sangat macam bukti nyata air sungai itu sengaja dikeringkan atas satu tujuan tertentu. Dekat dinding batu yang baru naik tu, ada dijumpai simbol pelik seolah-olah nak bagi amaran kat siapa saja yang berani usik dasar sungai ni. Lubang-lubang menegak yang dibuat dengan kemas pun ada kat dasar sungai tu, terus tembus ke ruang gelap yang belum ada peta lagi. Persoalannya sekarang, adakah ni laluan masuk ke arah gunung tu? Benda pelik macam ni sumpah tak pernah terjadi sebelum ni tau. Beribu-ribu tahun rahsia ni tersimpan rapi kat bawah jutaan tan air, tiba-tiba je terdedah macam ni. Kemunculan runtuhan ni nampak sangat macam klip trailer atau pembuka tirai untuk pementasan utama yang jauh lebih besar dan menyeramkan. Mulalah ramai yang terfikir, kalau bandar ni kononnya jadi penjaga pintu masuk, agak-agaknya berapa banyak lagi harta karun tersembunyi kat belakang sana. Tapi jangan syok sendiri dulu, sebab emas atau kekayaan yang dijanjikan tu mungkin rupa bentuk dia lain macam dari apa yang korang bayangkan selama ni. Ambil kau, sekarang ni bersiap sedialah untuk hadap perdebatan paling hangat abad ni. Emas ni, siapa je tak kenal?
Sebut perkataan ni terus macam terbakar angan manusia. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nubuat tu? Teori pertama, orang kata ni literal betul-betul ada lambakan logam mulia yang tertimbus bawah sungai berjuta-juta tahun. Secara geologi, kawasan Mesopotamia memang kaya dengan mineral. Tapi kalau sampai satu gunung emas murni, itu dah jadi anomali sains yang pelik. Betul. Cuba kita tengok pula teori kedua, emas hitam. Ramai analis berpendapat yang Nabi maksudkan tu sebenarnya cadangan minyak bumi raksasa. Minyak ni pun dah banyak sangat cetuskan peperangan kat kawasan tu berbanding komoditi lain. 99 daripada 100 orang tewas semata-mata demi tenaga ni. Tapi, sesuai ke perkataan gunung tu untuk minyak? Atau mungkin ada teori ketiga yang jauh lebih berharga untuk masa depan? Emas biru, air. Dalam dunia yang makin kontang ni, setitis air tawar nanti jauh lebih bernilai daripada segenggam emas. Siapa yang pegang air, dialah yang pegang nyawa. Ada juga yang kata, emas tu mungkin harta karun arkeologi, artefak emas murni peninggalan peradaban kuno yang sekarang mula menunjukkan muka. Kalau betul ni benda fizikal, kita tengah cakap pasal perpindahan kekayaan paling besar dalam sejarah moden. Betul-betul jadi magnet untuk keserakahan global. Tapi hadis sebut gunung, benda yang menjulang tinggi tak boleh disembunyikan, nampak jelas dengan mata kasar. Baru-baru ini pula, ada gambar drone amatir tunjuk kilatan pelik dekat dasar sungai yang kering. Cahaya kekuningan memantulkan cahaya matahari. Entah betul ke itu emas, atau sekadar trik cahaya dengan harapan kosong daripada orang yang terlalu gairah nak tunggu nubuat tu jadi kenyataan. Apapun teorinya, satu benda yang seram tetap sama, pengakhirannya adalah kehancuran besar untuk sesiapa yang terhegeh-hegeh mengejarnya. Bagi pencari kebenaran, debat ni bukan soal harta benda. Ini soal amaran keras. Janganlah engkau mengambilnya walau sikit pun. Kenapa agaknya amaran tu begitu tegas? Apa sebenarnya jadi pada jiwa manusia bila mereka nampak gunung emas tu terbentang depan mata? Jom kita selongkar sisi gelap fitnah ni. Cuba korang fikir, kenapa kan kita ni dilarang ambil walau sikit pun emas yang terhampar depan mata? Dalam dunia sekarang yang asyik nampak duit dan harta je, larangan ni memang macam tak masuk akal langsung. Tapi bagi Rasulullah SAW, benda ni sebenarnya perisai untuk jaga jiwa kita. Cuba bayangkan nombor ni, 99 daripada 100 orang akan tewas. Bukan berperang biasa-biasa ni, tapi memang pembantaian besar-besaran. Keserakahan ni dia punya bisikan memang halus gila, sampai dia boleh bisik kat telinga kita, mana tahu aku kan salah seorang yang selamat tu. Itulah yang dinamakan survivor bias yang membawa maut. Perasaan syok sendiri kononnya kita ni paling bertuah, padahal hakikatnya kita sedang melompat masuk dalam api neraka. Emas kat dasar sungai Yufrat tu bukan nak tolong majukan umat pun, tapi itu adalah fitnah, ujian tulen untuk tapis mana satu hati yang betul-betul bersih dan mana yang penuh dengan sampah dunia. Macam yang kita tahu, sifat asal manusia ni memang tak pernah cukup. Kalau dah ada satu lembah penuh dengan emas, dia mesti nak cari lembah yang kedua pula. Sampai satu tahap, hanya tanah kubur je yang boleh tutup mulut manusia. Gunung emas ni sebenarnya ujian penamat untuk tengok setakat mana kita pandai bersyukur dan ada qanaah dalam diri. Bagi orang yang beriman, keputusan untuk tak turun ke sungai itu waktu airnya surut adalah satu kemenangan paling hebat. Itulah jihad sebenar melawan ego sendiri. Cuba bayangkan betapa kuatnya tekanan masa tu, semua orang pakat berlari berebut turun ke sungai, tapi korang seorang je yang pilih untuk diam dan berpaling pergi. Korang rasa orang pandang apa? Mesti orang cok korang tak betul, kan? Tapi percayalah, kat situlah terletaknya keselamatan yang dijanjikan. Larangan ni nak ingatkan kita yang akhir zaman ni, logik dunia ni kadang memang langsung tak sama dengan logik iman. Jangan biarkan kilauan emas tu buat mata batin kita jadi kabur, sebab setiap keping emas tu mungkin sebenarnya berlumuran darah saudara kita sendiri. Bila sekarang ni kita tengok sungai tu makin kering depan skrin telefon masing-masing, amaran ni dah tak terasa jauh lagi, tapi dah makin dekat. Lagipun, bahaya ni bukan datang dari seorang dua yang tamak je, sebab sekarang ni pun ada kuasa besar yang tengah intai kawasan tu. Cuba korang bayangkanlah kan, kat atas kertas nampak macam garis sempadan biasa je. Tapi kalau tengok dekat lapangan, sebenarnya sungai Yufrat ni tengah jadi panggung perang dingin yang makin lama makin panas antara Turki, Suriah dengan Iraq.
Tiga negara ni kongsi air sungai yang sama, tapi pandangan dorang jauh panggang dari api pasal siapa yang paling layak pegang tetes air terakhir tu. Turki pula dengan projek besar dorang, GAP tu, siap bina berpuluh-puluh bendungan lagi. Dok ni pegang kawalan penuh dekat hulu sana. Bila dorang tutup je pilih air tu, Suriah dengan Iraq terus terasa bahangnya on the spot. Bandar-bandar jadi gelap gelita tak ada elektrik, ladang-ladang pula terus layu macam kuburan tanaman. Cakap pasal air ni kan, sekarang ni dah jadi senjata yang jauh lagi dahsyat daripada peluru tajam. Dalam politik Timur Tengah ni, siapa pegang air, dialah yang pegang kedaulatan. Tapi cerita dia bukan setakat soal parit atau saliran air je tau. Agensi risikan dekat seluruh dunia sekarang ni dah mula intip setiap inci dasar sungai yang makin kontang tu. Cuba korang fikir, kenapa tiba-tiba ada banyak sangat askar berkampung kat kawasan yang sepatutnya sunyi sepi tu? Apa benda sebenarnya yang dorang ketap bibir cari kat sebalik timbunan lumpur kering tu? Kalau ramalan pasal gunung emas tu betul, krisis air sekarang ni sebenarnya sekadar kabus asap je nak tutup cerita persediaan perang besar. Pakar-pakar strategi tentera dah bagi amaran awal-awal, perang air abad ni mungkin meletus dari sini, dari celah-celah air sungai Euphrates yang makin kering surut tu. Perselisihan ni bukan lagi guna cara diplomasi budak kolej. Ini cerita nak hidup mati punya pasal. Kesian dekat rakyat Marhain jugalah, dorang lah yang paling teruk menanggung derita tengah ketegangan ni. Sekarang ni, dasar sungai yang kontang tu dah bertukar jadi macam lebuh raya peribadi untuk geng penyelundup, pemberontak dengan askar upahan. Betul-betul jadi kawasan hitam yang bebas undang-undang dan menakutkan. Suasana tegang ni sebenarnya imbah balik pada amaran lama, kononnya harta emas tu nanti jadi rebutan ramai sampai bawa huru-hara satu dunia. Masyarakat antarabangsa cuma mampu tengok sambil gigit jari penuh kerisauan. Sebab kalau sungai Euphrates tu betul-betul kering kontang, habis runtuh terus imbangan kuasa dekat situ buat selama-lamanya. Entah bendungan-bendungan tu memang sengaja dibuat bagi cepat keluar gunung tu, atau semua ni dirancang lebih awal. Satu benda lah yang paling pasti, bau asap perang dah mula menyengat dalam udara yang berdebu tu. Hitung mundur nak capai konflik 99 daripada 100 orang tu pun dah bermula. Tapi tak apa, di sebalik hingar-bingar politik yang serabut ni, ada lagi satu sudut cerita yang lebih santai untuk kita layan. Korang tengoklah sendiri apa yang jadi sekarang ni. Kita ni kan dah tengok macam-macam, dari air sungai yang makin surut, kota-kota lama yang tiba-tiba timbul semula, sampailah ke krisis politik yang makin panas. Tapi, pernah tak korang terfikir, apa kata pakar-pakar yang memang habiskan seumur hidup dorang untuk mengkaji semua ni? Bagi geng-geng geologi, apa yang kita nampak ni sebenarnya amaran keras yang bumi kita ni makin rapuh. Tapi, dorang sendiri mengaku, laju betul proses kekeringan kali ni sampai lewat ramalan dorang. Kalau sains ni kerjanya nampak corak, pergerakan pelak bumi dengan perubahan cuaca, lain pula cerita dari sudut pandang ulama'. Ulama' besar masa kini tegaskan, tanda ni bukan untuk kita sibuk berbaloh nak cari tarikh tepat, tapi nak suruh kita faham mesej di sebaliknya. Ramai yang sepakat cerita pasal gunung emas ni mungkin akan muncul sikit-sikit bermula dengan musim kering kontang yang kita tengok depan mata hari ni. Ada juga pengkaji Islam cakap, emas tu mungkin gabungan antara kekayaan sumber alam yang melimpah dengan harta karun sejarah yang tak ternilai harganya. Tapi ingat, amaran dia tetap sama. Siapa yang gila harta dan nak ambil kesempatan atas keserakahan, memang siap sedia je lah jawabnya. Dekat sinilah sains dengan iman ni bergabung dekat satu titik yang sama. Manusia sekarang ni memang dah dekat sangat dengan fasa perubahan besar yang takkan boleh dielakkan lagi. Kalau saintis bimbang pasal kepunahan alam sekitar, ulama' pula ingatkan kita pasal keruntuhan akhlak yang jadi trailer sebelum hari kiamat. Malah, pakar strategi politik dunia pun dah mula ambil kira unsur ramalan ni dalam analisis dorang untuk tengok kestabilan ke Asia Barat sana. Jarang tahu kita jumpa momen dalam sejarah di mana satelit, mikroskop dengan kitab suci semua menunjuk ke arah koordinat yang sama. Persoalan besar kita sekarang ni bukan tentang bila sebiji gunung emas nak muncul penuh, tapi pasal siapa diri kita bila saat tu tiba nanti. Dunia ni tengah siap sedia nak buka babak baru. Dan sungai Euphrates itulah ibarat dakwat yang tengah menulis ayat terakhir dalam bab ni. Jangan buat je dengan apa yang korang tengok hari ni, sebab berita yang kita baca semalam boleh jadi kenyataan yang depan mata esok hari. Kebenaran ni kadang tersembunyikan dekat tempat yang paling terang kita nampak. Dan sekarang, dia dah pun timbul ke permukaan. Kita pun dah sampai ke penghujung jalan cerita ni. Jom kita habiskan dengan satu pesanan yang boleh bikin meremang bulu roma.
Ujung-ujungnya nanti Sungai Eufrat tu mungkin betul-betul kering kontang dan gunung emas tu betul-betul nampak terpampang depan mata seluruh dunia. Tapi naskah sejarah ni bukan diturunkan semata-mata nak suruh kita terbeliak mata kira angka atau tarikh. Dia ada supaya kita boleh cermin muka sendiri. Korang rasa kita ni tergolong dalam 99 orang yang hanyut sebab ambisi dunia ke? Atau kita ni satu-satunya yang teguh pegang prinsip? Sebenarnya rahsia besar Sungai Eufrat ni bukan terletak pada berapa banyak jongkong emas dekat dasarnya, tapi pada berapa banyak iman yang ada dalam dada kita sendiri. Walaupun video ni nak habis, tanda zaman ni akan terus berjalan macam biasa. Jangan simpan pesanan ni sorang-sorang tau. Kalau korang rasa perkongsian ni bagi sudut pandang baru atau sekurang-kurangnya buat hati korang tenang, tolonglah sebarkan dekat keluarga dan kawan-kawan. Dengan satu klik share tu, korang dah jadi penyelamat yang ingatkan orang lain. Sebab cara paling senang nak jaga iman kita adalah dengan cara saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi temankan perjalanan kaji Selidik Rohani ni sampai saat akhir. Teruslah mencari kebenaran, sebab kebenaran tu jugalah yang akan membebaskan kita nanti. Jangan lupa tekan butang subscribe kalau korang nak terus dapat info sejarah Islam yang mendalam dan boleh ubah cara pandang korang pasal dunia ni. Sampai kita jumpa lagi dalam pengembaraan seterusnya. Ingat pesan aku ni, emas yang paling mahal dan tak boleh dibeli dengan duit adalah masa yang korang luangkan untuk bertaubat. Aku minta diri dulu. Moga Allah terus jaga kita semua dekat hujung zaman yang penuh dengan ujian ni. Dan biarkanlah aliran sungai sejarah ni terus mengalir dalam ingatan korang jadi bukti nyata bahawa janjinya itu pasti.